Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat kembali ke YouTube channel Saiful Islam Vlog. Pada video kali ini kita buat jalan-jalan cuti di dalam Malaysia je. Setelah kita selesai last time kita cuti di London dan di Istanbul, setelah tiba masa kita dalam Malaysia je. Okey, ke mana kita nak pergi? Stay tune, kita tengok video ni sampai habis. Raif sebenarnya trip ni Raif yang sungguh-sungguh lagi. Raif nak main pantai sama dengan abang adik dia. Ya. Reza? Ya lah. Nak main pantai sangat kan. Tiap-tiap tahun dah pergi Terengganu ni. Tenangnya kampung ni. Dah tak ada orang. Tepi ni sungai syurga dunia. Allah Allah. Okay, kita dah masuk dah Marang. Ni kawasan bangunan kerajaan, masjid daerah. Kita dah nampak MACD ke apa semua ni. Ni memang sini lah. Jadi kita nak kondang ke sini. Kita sudah sampai. Okay, jom kita cari. Itu Patam tu. Patam. Baik, kita sekarang dah sampai di Marang, Terengganu. Kita nak tengok penginapan kita kat mana hari ni. Okay, sekarang ni ini penginapan menghadap dengan pantai. Masya Allah, memang cantik sangat. Ini penginapan kita ni. Kemas Okey, jom kita tengok dalam macam mana. Memang tak boleh buat apa-apa lagi ni. Cuma kita nak review dulu. Jumpa masuk. Bismillah. Assalamualaikum. Rumah dia, Masya Allah. Kat depan ni ruang tamu ni. Daripada atas, kayu, dinding kayu. Sofa pun kayu. Okey, ni dia punya ruang tamu dia. Pertama sekali kita tengok kat sini, belah kiri ni ada master bedroom. Master bedroom ni kita jumpa lampu. Oh, ni dia lampu dia. Ya Allah, tengok. Dia terus bangun pagi, view pantai. Okey, ni tempat sangkut baju. Cantik kan pada kayu kan. Okey, kemudian kita pergi another bilik. Okey, ni bilik ada 2 katil. Ada kipas, aircon semua ada. Ada almari antik pun ada kat sini. Sama juga view dia laut. Sebab pintu semua glass. Kemudian ni kawasan kitchen dia. Ada water cooler, ada fridge. Wah. Alamak. Kenapa ada kasbuk ni? Okey, kita keluarkan ni. Okay. Kemudian dekat toilet dia gila luas Lepas tu dia ada pengudaraan yang baik. Sebab bila kita masuk toilet ni terus kita rasa sejuk. Sebab dekat atas ni dia ada lubang udara ni. Ada juga dengan water heater. Bawah dia ni lantai batu dia. Cantik je. Okey, jom kita nak tengok kat luar ada apa. So far alhamdulillah lah. Ni yang kita nak ni. Datang Terengganu kita suka view pantai. Okey, kat atas ni ada loteng. Jadi kita naik atas. Feeling. Galau. Galau tanah. Okey, atas ni tengok tempat untuk kita lepak. Bahaya untuk budak-budak lah. Untuk orang dewasa boleh lah ni. Jadi kat sini santai lah untuk minum kopi. Tengok suasana luar. Tak rumbia. Cantik lah. Jadi petang ni kita lepak dulu sekejap sementara menunggu maghrib. Jadi kita nak set up kita punya rod kita 13 kaki punya. Harap ada rezeki kita. Tadi diorang mancing, diorang tangkap ni ketam. Kat sini banyak ketam. Okey, tapi kat belah sana pun dah start ada orang pasang rod dah. Jadi ini dah masa yang sesuai. Let's go. Reza, tak tukar baju?
Tadi ada mancing hujung mana? Banyak ketang kan macam hari tu kan. Oh, ya? Idea mana? Idea dah pasang dah? Ha? Dah pasang dah? Tadi nampak dia pegang rod ni. Aidil, rod mana rod? Tak pasang lagi? Maghrib lah, maghrib. Dia panjang tu Pulau Kapas depan tu. Hujung sana ada JT. Ramai ni musim cuti sekolah. Adan Al-Kedudul. Aiman Adan. Ni dapur kita pada malam ini. Malam ni kita akan conquer. Bilik siapa paling banyak dia. Sepi siapa paling banyak bilik. Nampaknya hasrat Aidil untuk memancing belum terlaksana lagi. Mahu menggunakan umpan udang berserta dengan main pelampung. Okey. Mungkin ada idea-idea baru untuk pangsun. Aku bagi tak ada orang. Assalamualaikum. Sekarang jam baru menunjukkan 9.45 pagi. Tapi dia punya kepanasan ni dah mula terasa. Pagi tadi kita orang lepas subuh terus pergi mancing. Tapi setakat ni belum ada hasil lagi. Cumanya dekat sini selesai mancing tadi, kita orang nak pergi breakfast. Tapi tak keluar lah sebab ramai budak-budak. Jadi apa kami buat, kita bawa breakfast ke sini. Jadi madam dia Haji nak pergi keluar beli sarapan nasi dagang Kelantan, Terengganu. Ni dia. Ni chef kita. Kat sini jap. Tak buat do the job lah kan. Lepas tu sampai kita iklan je. Kita yang kita buat iklan. Kawasan masak kita lah, dapur kita comel. Dapur secoet. Budak semua kat bawah tu. Panas mau rentung ni. Air pasang ni. Air pasang tadi pagi dia surut. Panas sungguh ni. Tengok kita punya rod ujung tu dah tenggelam dah. Baru pukul 9.45 Panas weh. Panas nanti pukul 12 ni. Kita pergi mandi dulu sekejap lagi. Yang ada. Apa? Ekor kat malam. Apa dia? Ekor, Pukul 7 malam. Kita dah lepas Zohor dah ni. Budak-budak tu masih kat dalam tu. Tak keluar-keluar lagi. Kat sini syahdu je. Tenang. Dapat lari daripada bandar sekejap. Dapat pergi menikmati pantai di Marang ni. Kat belakang sana tu dia ada macam pondok pengawal. Kita tengok apa orang buat dekat bawah pondok. Ni pondok masak ni dah jadi pondok kita dah ni. Tak ada orang lain dah. So far kat area ni kita orang je yang conquer. Kebetulan tak ada orang kot. Tengok tu. Reza buat apa Reza? Reza main pasir. Ni dah mandi, dah salin, dah mandi balik. Ni Adan Ramadan. Oh, ni player wakil Bangi pasti ni. Wah, Adan main bola defend Defend. Bukan striker. Kan. Seronok dah hari ni Dan. Ada seronok rentung dah. Bismillah. Menikmati kopi di tepi pantai. Artis. Bismillah. Wah.
Dah makan buldak sauce dengan kopi. Kita nak review sekejap lagi barang-barang TikTok. Ni nak review. Ni Selayu upaya habiskan Ni blender kecil, comel lah. Apa lagi kita boleh review? Ni kita nak review budak ni. Lan. Sedap dah rasa dah tadi. Okey, sekarang ni dah malam dah. Plan kita malam ni kita nak makan sama-sama, tak ada BBQ pun. Kita nak dinner sama-sama dengan adik-beradik. Cuma petang tadi tak sempat tunjuk sebab off camera kita orang, akulah terbangkan umpan jauh ke depan menggunakan drone. Sekejap aku tunjuklah dia punya apa barang yang aku gunakan untuk terbangkan umpan tadi. Ni drone aku. Kat mana nak letak ni? Sekejap mana? Ni dia drone aku. Okey, bawah dia ni ada alat untuk kita lepaskan drone. Basically dia pakai Bluetooth. Pertama kita kena on dekat sini. Okey, bila dah menyala lampu ni, so kita akan masukkan. Dia ada remote control kat sini. Kita buka. Okey, tu kita lepaskan. Kalau kita nak lock, nampak tak? Okey. Situlah bila kita terbangkan. Kita sejauh mana? Sejauh ikut ikut tali pancing kita tu. Okey, jadi kita nak lepaskan. Harapnya umpan kita boleh bertahan untuk sampai esok pagi. Sebab kalau boleh kita nak mancing sampai esok pagi lah. Tapi umpan yang ada ni bukan umpan yang killer lah. Ada umpan sotong. Tak suka sangat guna sotong. Aku suka guna isi ikan ataupun pompon. Tadi nak beli pompon, tapi keadaan jam, jalan teruk sangat. Jadi tak ada lah. Kita guna apa yang ada. Kebetulan pula petang tadi aku dapat seekor ikan. Mana ikannya? Tak ada. Oh, mana ikan tadi ya? Tak ada. Yang dalam ni? Ikan. Takut dia orang dah guna dah. Takut dia orang dah masak, tak apalah. Pagi ni insya-Allah kita nak terbangkan drone. Okey, jom kita tengok apa yang kita boleh buat dengan projek kita pada kali ni. Kita set up dekat sini lah. Sekarang pukul 7 lah lebih kurang. Untuk satu balingan umpan ni mengambil tenaga yang banyak ya. Pasang phone, nak pasang umpan lagi. Anyway, ini kita pilih untuk kita enjoy trip santai-santai memancing kita ni. Rod lock. Untuk rod lock, untuk drone kena ada dia punya remote. Okey, bateri penuh lagi. Sekarang tugas kita adalah untuk ambil rod. Okey, dulu kat sini. Ambil rod mancing kejap. Kita bawa kamera ke sana pula. Hello buddy. Hello buddy. Hello buddy. Kita set kat sini. Okey. Nampak. Ni pegang ni paling penting. Okey. Kita nak pasang umpan dulu dekat rod ni. Dekat drone. Remote dia. Tapi kita kena pasti dulu lubang. Kita susah sikit sebab patutnya pasang tadi. Okey. Tapi tak apa. Okey, dah masuk. Lock cantik. Kita letak bawah ni. Bismillah. Okey, kita punya co-pilot sudah bersedia. Okey, ready untuk fly. Dia start balik semalam. Lama. Dia dah lama sikit.
Sekejap Mungkin guna cara ni kot. Banyak lagi tali ya? Tali banyak? Banyak lagi? Jauh lah? Okay, bismillah. Dia tak detect ke tak on yang tu? Tak detect. Oh, kena back balik basic. Apa pasal dia ni? Sekejap. Dia je. Baru detect. Apa pasal tak detect? Sekejap lah. Dia kata angle too large. Too large ni. Angle view. Aircraft pitch angle. Lock. Gulung. Mulut. Berat tak? Tu. Lagi. Tak detect pula tadi. Dah. Ni. Okay. Unlock. Bismillah. Adik bangun dah? Ni boleh dah. Dah unlock ah. Bismillah. Banyak lagi. Oh, hijau. Jatuh dah? Oh. Amsyar. Ini view kita pada pagi ni. Sunrise ni kat belakang. Pantai Marang. Sepanjang-panjang ni. Allah, cantiknya. Ni penginapan kita kat sini. Dia ada 1, 2, 3. Yang tu baru buat 4. Itu rumah tinjau. Lepas tu belakang-belakang lagi dia punya ni. Kita biar dulu. Kita road kita dekat sini. Jauh tadi kita drop. Jom kita tengok atas. Ma'am, apa kita nak buat hari ni? Pagi ni? Hari ni kita akan membuat aktiviti santai. Santai di pantai. Siap untuk check out. Lepas tu kita nak pergi KT. Kita pergi Kuala Terengganu. Kita nak check out dekat, kita nak check in dekat Kuala Terengganu pula hari ni. Unit makanan dah sedia dah. Nampak dah berlari-lari unit makanan di situ. Unit makanan tak sabar untuk mengerjakan makanan. Untuk buat live TikTok. Semalam kita niaga tak best Sekarang ni kita nak sambil-sambil kita mancing, kita berniaga kat TikTok. Sekejap saya nak pergi ambil peralatan untuk memulakan live. Ada buah lah. Buah apa ni? Ada buah. Ini rumah kita. Baju belum lungguk kat luar. Hai, sila salin baju. Dah macam apa dah tengok muka. Sunburn. Teruk betul. Mana slipper? Saya tak dapat. Okay. Kita pakai ini je. Unit makanan siap-siap untuk mulakan masakan. Apa pagi ni? Tu tadi Angah nak beli nasi. Angah beli nasi? Kerja kita mudah je lah pagi ni. Walaupun nampak macam maghrib tapi waktu pagi. Allah. Subhanallah. Cantiknya. Ini ma'am. Dia buat brisk walk di tepi pantai. Berjalan-jalan, meningkatkan steps pada hari ini. Raif, tadi kata dia tak nak mandi. Tapi kali ini dia memungkiri janjinya. Dia mandi. Hari ni hari ketiga. Lagi kita dah nak check out dah. Jom kita tengok apa ada dekat sini. Tengok budak tu tak salin-salin lagi. Dalam kereta. Tapi dah simpan semua. Yang putih pun Yang putih atas. Dah kot, dah. Tengah hari yang sangat panas Pasal macam terbakar kulit. Tak mampulah nak duduk di bawah kepanasan yang tak ada pokok tepi ni. Berembang. Kita dah clean kita punya dapur. Lepas tu, okay. Dah kemas dah. Okay. Ini lagi kita nak angkut dalam kereta. Tong sampah pun kita dah seal. Make sure tak ada sampah dekat sini. Tempat orang bersih, kita kena keluar pun kena bersih. Okay. Ni ada rumah baru nak buat, lagi cantik ni nak buat. Alhamdulillah dia ada satu grup sangat menenangkan duduk kat sini. Ayam api ni. Ingat ni ayam apa? Ayam Belanda tapi bukan.
Ini imported dah ni. Dia lepas bebas kat dalam ni. Tengok rumah tu, cantik. Okay, ini reception. Oh, ni pintu masuk dia. Panas. Brother tu kata tadi 2 minggu Terengganu tak hujan. Memang rasa kering. Cantik jalan dia. Hari ni ada gas lagi. Jadi memang kena check out pukul 12. Yang rumah ni tadi ada ni. Diorang keluar kot. Okay, kita dah slow-slow keluar dari chalet kita. Sekarang ni kita nak kill the time sebelum kita meneruskan perjalanan ke Kuala Terengganu. Ini dah tak tahu dah rupa apa dah ni, rentung dah. Okay. Dan ni baju kita satu family. Warna maroon. Family trip to Terengganu. Family day Mama Buya. Kita tengok yang lain Okay, Nura dah punya baju. Baju muslimah. Ini muslimah pakai baju lengan pendek. Ya, Mak. Baju panjang. Ini adan Cukudan. Adan Cukudan. Oh, adan berlatih Mobile Legend. Yang lain semua bersantai di bawah pokok. Hari panas sungguh Tengok ni. Panas gembang. Tangan pun dah hitam. Ni duk makan memagai. Weh, dah habiskan yang lu habiskan? Nak ke? Kenapa? Dah tak habis. Saya tak pantang tengok benda yang membazir ni. Sejuk dah. Tak apa lah. Tak situ. Tapi tak ada sabun lah. Kita makan dulu. Bismillah. Okay, sekarang nak ambil gambar pula. Oh, the last time. Okay, lepas ni datang Terengganu tak duduk sini dah. Di tanda kita hadir. Ya Allah, panasnya. Nampak ni? Panas ni. Pasir dia pun panas. Masuk je, tak payah. Masuk je. Jom. Idea kena rapat lagi. Okey ke? Idea jadi hujung. Dapat sikit. Okey. Okey, macam tu lah. Ada masa dah cepat. Setelah kat belakang tu kita ambil gambar, sekarang kita pindah kat depan pula. Reza, sini je Reza. Oh, satu hari mandi. Sama tadi mandi ke main 2 hari. Oh, dapat gambar. Ambil gambar, merengek-rengek. Ringgit balik je tak ada sikit. Jom balik KL. Okey. Kalau tak bagi kerja sama, lepas ni kita terus ke Kuala Lumpur. Bukan Kuala Terengganu. Masalahnya mama semua satu. Oh, tak payah. Siapa buat muka? Kena korban. Benda buruk. Siapa buat muka masam, kita hantar KL terus. Duduk. Dia tadi video ni. Okey, itu. Masam tak apa. Reza. Jangan muka masam. Siapa buat muka masam, kita hantar stesen bas. Sekarang diri. Mem dah makan dah. Oh, tak pernah Ni lauk dia. Oh, sedap ni. 1-2 lagu lepas tu nak kelawar. Saya ayam penyet apa? Ayam penyet apa? Nasi ayam penyet. Nasi ayamnya penyet. Oh, di sama jugalah. Ini ayam penyet. Sambal hijau. Sambal hijau. Oh, okey. Bendera PAS. Dia di tepi jalan ni saya. Betul, tepi jalan. Bukan ini. Ni belakang. Dalam tu. Cakap doang kena slow. Ya Allah, biarkan masuk lorong. Rupanya tepi jalan betul. Dah. Oh, alhamdulillah. This is the house we're looking at. Jalan ni. Okey, kita dah sampai rumah kita yang kedua di Terengganu ni, iaitu di Kuala Terengganu. Rumah ni betul-betul tepi jalan besar. Tadi kita terlindung nasib kita slow kereta tadi. Rupanya ada ni pos laju punya van tu dia halang kita punya vision lah. Tapi okey lah, kita tak laju, kereta pun tak banyak tadi. Dan ini dia rumah kita. Welcome to our second house. Okey, ni pandangan hadapan rumah kita. Dia agak confusing sikit sebab dia betul-betul tepi jalan besar. Ni pintu gerbang dia, cantik lah pintu ni. Kita tengok angah telajak tadi. Sebab tepi ni dia ada Ninja Van, ada courier office kat sini. So Angah kena masuk pelan-pelan. Mana dah? Oh, udang telajak.
Semua sudah terlajak ya. Baik, sekarang semua dah sampai. Silap. Sepatutnya kita kena naik atas. Okey, dapat kunci dah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini. Kena masuk sini, ya Allah. Teruknya lah. Abang boleh makan ke? Ke sebelah lah. Tak tahu. Assalamualaikum. Sikit. Ni kot. Tet. Atas tanda. Tak ada. Rasa tak ada. Ha? Tak ada. Oh, tak ada. Okey. 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 Sudah. Kau. Okey, bagi kipas. Okey. Satu. Buka semua apa yang ada. Lencun Apa, serius lencun. Apa-apa pun kita tutup pintu dulu. Tak bagi angin keluar. Kita buka sebelah je pintu. Ni bilik pertama. Ada tandas. Very modern dalam dia. Sangat modern. Okey. Kemudian ruang tamu. Dia sangat rumah kampung tapi dalam dia interior dia moden. Okey. Yang bujang tidur luar lah. Yang bujang. Okey. Ni bilik yang tadi. Sana bilik pertama, bilik kedua, bilik ketiga. Okey. Bilik keempat. Bilik kelima. Saya nak bilik ni lah. Saya nak bilik ni yang. Ni. Oh, kita sebelah. Kita ambil sebelah. Oh, single? Ni kita. Sama je. Tak lah. Double. Ambil lah. Angah. Tak apa, Angah ambil sini. Kita ambil sebelah ni. Nak tengok budak je. Dah. Okey, ini pemandangan dari balkoni. Oh, cantiknya. Mana Reza? Kita nak buat BBQ boleh, nak masak kat belakang ni boleh. Ada pot lepak. Okey. Okey. Lepas tu pemilihan bilik. Di sini. Ujung. Udah, dia hujung. Sini. Masa ujung. Tutup pintu. Sekejap. Yang. Bingat nak kena angkat ni ajak yang. Reza dah masuk. Kamu dah masuk ke? Tak. Kamu kat seluar. Tak perasan lah kita orang. Batu je nak perasan. Batu dia tengah masuk semua. Okey dah. Budak-budak sini. Budak-budak semua kat depan ni. Okey. Ni tempat makan, tempat masak, semua kat sini. Saya minum air dulu. Saya haus. Bismillah. Okey, petang ni kita dekat Kopi Payung Bukit Besar. Okey. Kita punya rumah tu pagar hitam tu. Kalau kita datang daripada main road ni, kalau laju boleh terlepas. Tadi mula kita ingat pun sama juga macam masuk lorong, bawa sampai. Rupanya tak betul-betul tepi jalan besar. Lepas tu dia ada Ninja Van, ada pos, ada courier sini company. Ada warung-warung gerai tepi, lepas tu dia ada farmasi. Malam buka masuk situ baru saja nak Penuh kedai makan. Depan tu ada yang tu. Sana tu. Kita minum petang ni kat Kopi Payung Bukit Besar. Kita singgah kat Kopi Payung sebab kita punya rumah seberang jalan je. Jadi tadi kita orang pergi farmasi beli strip raif dengan diaper Reza. Petang ni kita kena ni lah, air sejuk sebab panas sangat sekarang ni. Jadi kita nak join diorang mandi swimming pool. Ini saya malam ni. Basically kita orang duduk dekat atas je. Dekat bawah ni untuk penyewa lain. Tapi sekarang ni penyewa bawah tak ada. Dekat atas pun okey sebab ada 6 bilik. Kemudian ada semua
cukup semua facilities. Sekarang ni kita pergi tengok dekat bahagian belakang. Okey, jom. Ni daripada ni entrance kita orang. Pada bawah ni, tu pintu dia. Cantik kan? Ini laluan belakang dia. Kemas je. Tengok, ada apa kat belakang ni. Dengar suara budak-budak ni. Wah, ada buai. Okay. Ni bilik kita kat atas tu. Ini ada buai. Ada buayan kat sini. Kemudian ni yang dinanti-nantikan budak-budak ni. Ada swimming pool. Ini seharian ni tak naik ni. Ya. Allah, awak ada kolam kecil. Ada kolam besar, ada kolam kecil. Morning, morning. Bawa apa ni? Apa ni? Keropok lekor. Ada asyik kelim. Eza? Makan aiskrim ke? Bawa apa ni? Oh, bawa keropok lekor. Cakap. Ayah makan asyik kelim. Ayah makan asyik kelim. Biasanya ada isteri. Dia dah kahwin, memang loving couple ke semua, tak ada apa masalah. Lepas tu dapat anak 2 orang. Lepas tu, isteri ni meninggal sebab asma. Dah flash belum? Dah. Esok. Esok. Okey, cepat masuk. Reza, masuk Reza. Macam apa itu suji? Okey. Agak tengah. Amsyar bagi Amsyar dengan Ahlan. Reza belakang. Ahlan. Ada susah tau macam ni. Dia ambil lagi. Adik. Dengan Ahlan. Tengah. Okey, Ahlan. Dia bangun je. Bangun Ahlan. Reza. Reza bangun Reza. Sekejap. Nanti kita cari mami. 1, 2. Cepat. 1, 2. Okey dah. Reza. Jom. Jom.